Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni aku nak bukan review, nak tunjuk ni aku punya Android Auto ataupun CarPlay pun boleh juga kalau guna iPhone. Macam aku guna Android, memang dia akan jadi Android Auto lah. Okey, brand ni Ricoh. Brand dia Ricoh. Setakat ni yang termurah di pasaran. Termurah di pasaran sebab apa? Sebab dia main sekali dengan DVR, iaitu dashcam depan belakang. Dan bukan setakat dashcam, model yang aku ambil ni, aku ambil sekali dengan TPMS. TPMS ni untuk kita tengok pressure tayar depan belakang. Dan aku dapat bawah RM300. Model Ricoh ni termurah di pasaran. Maksud dia, aku tak perlu guna AliExpress ke apa Taobao ke, aku straight daripada Shopee. Sebenarnya sebelum ni aku tengok brand lain jugalah. Aku tengok Chigi, aku tengok Caprite, lepas tu aku tengok yang bawah sikit Autocast, dan juga Gensight. Time tu dah tengok Autocast dan Gensight ni, dia nampak macam lebih kurang, Autocast dan Gensight ni. Lepas tu aku try tengok atas sikit Caprite. Caprite ni dia murah sikit daripada Chigi lah, dan harga dia pun boleh mencecah RM1,000 lebih juga. Dia hampir dah nak ambil Caprite tu, kawan aku Fahmi terus suggest, Mus ambil Ricoh, sebab function dia lebih kurang macam Caprite. Dah aku pun terus ambil, tak cakap banyak, letak kad terus pay je. Ni aku pasang sendiri ya, tak pasang kat kedai. Pasang dia senang je, cuma pasang dia senang nak proses, nak buat tu yang payah. Jadi aku memang expect kalau kata kedai ambil antara 50 hingga 100.5 tu, betul lah tu harga dia. Sebab dia nak buat wiring tu yang susah. Nak pasang dia senang je, nak tarik kabel buat wiring tu yang agak dia merenyahkan sikit. Setakat ni aku dah guna dah, sesuai dah dengan harga RM300 tu. Aku memang set dalam kepala otak yang model ni pakai buang. Setakat ni memang pada aku lah, dengan harga dia cemerlang. Dia memang bagi apa benda yang aku nak. Ya, tujuan utama aku pakai benda ni adalah sebab aku nak tengok navigation system lah. Dan aku tahu ada setengah-setengah orang memang tak prefer benda ni. Ada setengah orang ni dia otai lagi, dia tak guna lah Waze apa semua ni. Dia kata ride ni pun nak guna Waze. Jadi pendapat aku, keperluan tu masing-masing. Kalau rasa hang tak nak pakai, tak payah pakai. Kalau aku ataupun orang lain yang nak pakai, pakai je, tak ada masalah. Dan bila benda ni jual dengan harga bawah RM300 tak, pada aku memang berbaloi lah untuk duit yang dilaburkan. Model Ricoh ni dia ada dua, 5 inci dan 6 inci. Yang aku ambil ni yang aku ambil ni 5 inci. Nampak dia 4 segi sikit. Ni position dia sampai dengan tangan aku. Sebab ni aku letak holder kat belakang ni. Nampak holder dia standard ni, pasang holder, jadi dia ke depan sikit dia ni. Aku boleh sampai dengan tangan aku. Cuma bila aku nak browse ni agak menyusahkan lah. Lebih baik berhenti lah buat. Jadi set up semua ni buat masa sebelum ride lah, sebelum jalan. Dan benda ni pula, kalau tanya sound, tak logik lah kalau tak speaker kat sini kan. Melainkan naik skuter aku tengok dia orang ada pasang speaker kan. Kalau macam untuk motor macam ni, adalah dicadangkan ataupun lebih baik guna com system. Macam macam aku guna T-Nicer. Ada orang nak guna Kado. Kalau dia nak guna Sena, dia gunalah Sena. Dan benda ni bila dia cast daripada phone, com system tu
kena Bluetooth pairing dengan dia, barulah hang akan dengar segala benda yang Waze ni cakap. Ataupun hang nak play Spotify, boleh play. Dan kalau kata okey, lupa nak cakap, biasanya Android Auto ni dia memang tak datang dengan YouTube. Untuk kereta kita boleh buat, maksudnya kita kena sideload sikit app, lepas tu kita boleh play YouTube lah. Tapi untuk motor ni, kalau hang kata aku tak nak lah ambil brand ni sebab tak ada YouTube, aku nak cakap ni, mengarut. Tak ada orang yang nak naik motor nak tengok YouTube. Okay, kalau Spotify ya sebab nak dengar lagu kan. Dan bila play Spotify, kita boleh set dia run in background, tak ada masalah. Dan untuk yang ni, brand ni, Ricoh ni, pada aku amat syorkan lah, recommend lah. Yang ni jangan lupa, ni 5 inci. Ada lagi satu model tu 6 inci. 6 inci dia panjang dia macam ni. Bentuk dia macam panel meter, dia panjang, dia memanjang. Jadi kalau pasang kat sini dia akan memanjang. Dia akan kecil ni, betul dia akan memanjang. Macam ni 5 inci dia lebih kepada segi 4 tepat lagi. 6 inci pun segi 4 tepat, cuma dia memanjang. Dia orang kata apa, cinematic screen lah. Macam tu. Pada aku 5 inci ni dah okey. Sebab kalau kata 6 inci ni akan lebih ataupun sama ni, ataupun dia lebih sikit daripada windshield. Jadi aku pakai 5 inci, dia ngam-ngam kat sini lah. Terpulang kat hamba lah, hamba nak ambil 5 inci ataupun 6 inci. Aku tak nak cakap banyak. Kalau kata recommendation, memang aku recommend. Aku dah letak link dekat bawah tu. Nak beli boleh beli terus pasang sendiri lah kalau Shopee ni. Ataupun hampa boleh bawa ke kedai, minta dia pasang. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.